Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada tapak yang kereta ni. Okey, kereta ni tahun 2019. Berdua Elza 1.5 auto. Kereta ni tip-top condition lah. Tip-top condition. Mileage 50 lebih. Okey, satu owner. Original cat lagi. Okey, kalau full loan bulanan 500 lebih. Boleh ikat bank boleh ikat bank lagi 9 tahun. Okey, boleh nampak dalam. Semua ori habis, panel masih bersih lah, masih semua ada. Okay, kereta ni pakai A3 gearbox twin cam 16 bar A3 gearbox. Kalau lagi baru sikit sudah pakai CVT lah. Okay, semua boleh nampak original, gam original. Okay, dia punya marking sampai gearbox sana pun ada. Kereta baru punya marking. Okay, kereta ni kalau jual cash 38.800. Kalau full loan boleh ikat bank 9 tahun, bulanan 500 lebih. 50 lebih punya itu mileage, tayar kena tukar. Memang sudah botak, ini baru punya. Tahun 2024. Boleh nampak 4 bar sama. 4 bar sama. Dia sama dulu punya Elza lah. Dalam okey, kain punya. Okey, dia punya meter lain. Mileage 54,000. Okey, lepas tu aircon sejuk, engine gearbox tak ada masalah. Lower arm, suspension semua fit punya. Okey, boleh nampak dia sini tak ada cala. Cat pun ori lagi. Okey. Semua cantik lagi. Ini Elza dulu A3 gearbox, sekarang CVT. Sekarang baru punya CVT, tapi masih banyak orang cari ya. Macam Myvi AT masih banyak orang cari. Okey. Yang punya body kira okey lagi lah. Kira okey, cuma depan ada sikit cala sini. Sikit cala aja. Okey. Tahun 2019 tahun 2019 berdua Elza. Harga jual 38.800. Full loan bulanan 500 lebih. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari MPV, ini Elza semua orang tahu lah, AT gearbox tahan. Boleh datang kita kedai sini atau kontak saya tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos.